Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Sultan Firdaus. Sebelum saya lanjutkan, ini adalah acara pesta perkawinan ataupun kenduri Atam atau Nijar. Atam dengan Nijar. Jadi ini kenduri ini diadakan di Kampung Cangkat, Dewan PMMGB Gombak, beserta persatuan-persatuan seluruh Malaysia, Minang Sayo, KESMA semua hadir. Dan kita lanjutkan video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share video ini supaya berkembang, tahu siapa yang kenduri ini dan apa di mana. Ini adalah kenduri orang Minang di Gombak. Kita saksikan video ini sampai selesai. Okey, terima kasih. Jom kita saksikan video ini. Ini adalah waktu petang. Makin petang makin ramai pengunjung-pengunjung datang untuk menghadiri pesta dan atau kenduri di Kampung Cangkat. Ini adalah baju orang Semandan. Baju Semandan. Biasanya baju orang Semandan ni diramai ni, ada 4 orang, paling kurang 4 orang. Dan ini seorang je, tak ke mana yang lain tak tahu. Dia membelakang pula kamera ni. Tak apa tak. Dia borak-borak dengan kawan dia tu. Yes, kita saksikan video hari ini, hari Minggu di Kampung Cangkat, Gombak, Malaysia. Orang Minang Baralek Gadang. Ini ramai sungguh untuk kita saksikan video ini sampai selesai, dan tolong bagikan ke media sosial anda. Terima kasih telah membantu. Like, subscribe, comment, share. Suasana petang, cuaca cerah, tidak berawan, macam tu, tidak berawan. Makin ramai, makin banyak, makin rami guys. Baralek Gadang, orang Minang Baralek Gadang membebek kambing di Subarang, memakan pucuk dalu-dalu. Ba kota lamboi nak daro datang labuh bakilok tempat lalu. Ayo bakilok-kilok labuh tempat lalu. Jalan dia berkona-kona guys. Berbelok-belok jalan dia. Itu lambat nak daro datang. Sabar je lah, sabar. Nak daro datang berbelok-belok jalannya.
Cuba dak tumbuh di laman di julbuak jompa kaki. Jangan lama tagak di laman. Ambil cibuak basuh lah kaki. Basuh kaki guys. Jangan lama-lama tegak di laman tu. Ambil cibuak, ambil dayung lah basuh kaki macam tu. Lebih kurang macam tu lah bahasa tu. Kita bahasa Minang guys. Pantun ni bahasa Minang. Kalau dibuat bahasa Indonesia, bahasa Melayu tak boleh, tak cantik dia. Dia kena buat bahasa Minang. Tu dia guys. Kita masih ramai lagi dekat sini. Ramai sangat orang dekat Pak Kenduri ini. Dari tengah hari sampai ke maghrib ramai sangat. Biasalah yang Kenduri ni orang tua, Nijar sama Atam. Orang lama katakan dulu duduk Ampang ni. Yang tetamu yang dari Ampang pun ramai datang. Yang dari Ampang, yang mana-mana, dari Selayang, dari Rawang, ramai ni datang sini. Ramai sangat. Makan jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Makan tambah. Ambil lauk, ambil nasi. Jangan ambil lauk je, nasi tak ada. Tak kenyang nanti. Kenduri ni jauh. Di Gombak. Kalau dari Ampang, orang datang dari Ampang, Kenduri ni dari Gombak. Kenduri ni di Gombak, bukan dari Gombak. Kenduri ni kat Gombak ni. Kena makan. Makan kenyang-kenyang. Nanti kat sana lapar balik. Orang Minang balik gadang. Okey. Sempat juga kawan ni bergurau dengan kawan ni. Orang tengah makan ni diurut-urut belakang badan ni. Gurau lah macam biasa lah. Time Kenduri ni kita jumpa, kita bergurau senda. Okay guys. Mana yang belum makan, makan dulu. Mana yang belum minum dulu. Semua minuman menu ada. Cendol pun ada. Semua ada dekat sini. Ni dia guys. Makan. Jangan malu-malu. Jangan segan. Jangan berbasa-basi. Nanti perut lapar. Makan sekenyang. Kenyang lah. Lepas tu nak balik tu jangan terus balik je. Tulis nama dekat buku. Atau salam lu tuan rumah. Salam pengantin. Salam baralik. Salam baralik macam mana? Salam Kenduri. Biasalah. Orang Minang faham. Orang Minang faham. Okay. Kenduri ni diadakan sebelum bulan puasa. InsyaAllah kita puasa 19 hari bulan. Kita 18 hari bulan dah makan sahur malam. Lepas tu 19 kita puasa bulan 2. Ni Kenduri ni 8 hari bulan. Besok 9 hari bulan. 9 hari bulan hari Senin. Ni hari Ahad 8 hari bulan. Sebelum puasa. Lepas tu InsyaAllah minggu depan ada lagi Kenduri Sabtu. Lepas tu ditutup. Selama sebulan tidak ada kenduri kendara di mana-mana.
Kita menghormati bulan puasa. Tidak ada orang kenduri. Tak mungkinlah orang kenduri bulan puasa. Macam mana boleh makan siang bulan puasa. Makan malam aja. Jadi kita rehat dulu sebulan. Kendurikan darah di mana-mana di seluruh dunia. Bulan puasa siang tidak boleh, tidak dibenarkan kenduri. Kalau malam solat maghrib, solat isya, solat tarawih semua, isya tarawih. Jangan lupa ya, kita beribadah selama sebulan bulan puasa ni. Kita rehat dulu aktiviti musik-musik, aktiviti berburu pun tak boleh juga bulan puasa ni. Buru babi, buru biawak. Rehat dulu selama sebulan. Biarkan binatang tu rehat juga. Jangan diburu, jangan dibunuh bulan puasa ni dia. Setan pun diikat bulan puasa ni. Diikat. Tak boleh bebas ke sana ke sini, tak boleh. Okey. Itulah sikit sebanyak dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, bagikan video ini ke media sosial anda supaya channel ini cepat berkembang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak macam tu. Ni masih ramai lagi orang datang cari tempat duduk. Tak ada tempat duduk ni. Mana orang nak duduk, penuh ni. Sebab orang ramai sangat kenduri kat sini, guys. Okay guys. Kenduri orang Minang. Orang Minang Baralik Gadang di Kampung Cangkat, Gombak, Malaysia. Kita baralik di Kampung Cangkat. Membebek kambing di Sebarang, memakan pucuk dalu-dalu, bakok talambik nak daro datang labuh bakilok tampik lalu. Bakilok-kilok labuh tampik lalu, guys. Di Dewan PMMGB, Persatuan Pertubuhan Minang Malaysia Gombak Bersatu. Ini dewan ni semua menyediakan alat-alat seperti cawan pinggan, terasa, tambui, semua ada dekat sini. Organ pun ada, macam-macam ada sini. Ini kenduri Minang Sayur dan Minang Gombak. Orang Minang Baralik Gadang, orang awak Baralik Gadang. Semua orang makan. Tak ada tak makan. Kalau tak makan rugi tau, rugi. Memang time makan. Petang ni, waktu petang ni memang time makan. Makan petang namanya. Selalunya kita minum petang je. Kalau bukan hari Ahad, kita minum petang aja. Tak ada minum, tak ada makan petang ni, tak ada. Kalau hari biasa minum. Jarang orang makan petang. Orang makan malam. Ini pasal di kenduri kita makan petang. Gulai cubadak, gulai rendang, ada siakap. Ni Rama ni dari Batangkali datang ni. Rama dari Batangkali, dengan anak dia, dengan suami dia, dari Batangkali. Kita bagi laluan, kita bagi dia duduk. Tamu dari jauh, dari jauh dia datang. Bagi dia nasi, bagi dia minum, tak air. Ya. Orang Minang Baralik Gadang.
masih berpusu-pusu nak makan bajau ramai-ramai kat sini.